Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Dapur Cik Nom. Hari ni Cik Nom nak share satu resepi kudapan yang memang ramai suka ni, iaitu cucuk ikan bilis. Tapi kali ni kita buat versi special sikit, iaitu cucuk bilis rangup tanpa gluten. Gluten free lah. Cik Nom tahu ada yang mungkin sensitif dengan gluten atau tengah cari pilihan yang lebih sihat. Don't worry, walaupun kita tak guna langsung tepung gandum, Cik Nom janji cucuk ni tetap rangup sampai boleh dengarlah bunyi kruk-kruk tu bila kita gigit. Rahsianya, gabungan 3 jenis tepung khas dan satu teknik simple je supaya ikan bilis tu kekal sedap dan penuh rasa umami bila lepas goreng. Jangan lupa tengok sampai habis sebab banyak tips penting dalam ni tau untuk dapat cucuk yang super rangup tanpa kapur makan dan juga elak cucuk serap banyak minyak. Dah ready? Jom kita mula. Okey, kita sediakan bahan-bahan fresh dulu. Cik Nom ada daun bawang ni, 2-3 pokok. Ambillah 1 atau 2 yang kecil. Potong lebih kurang 1 cm panjang. Daun bawang ni bukan je bagi warna hijau yang cantik, tapi juga naikkan bau wangi tu dan rasa manis bila goreng. Lepas tu ambil 1 ataupun 2 biji cili merah besar. Buang biji. Cik Nom hiris nipis dan cincang halus. Kalau suka pedas, boleh je nak tambah cili padi. Akhir sekali, sebiji 2 bawang merah kecil pun kita hiris nipis. Semua bahan fresh ni lah yang akan bagi cucuk tu penuh dengan aroma dan tekstur. Penting tu tekstur, best sangatlah bila makan. Sekarang, bahan ataupun hero yang utama, ikan bilis. Ni dah kopek, dah buang dah segala kotor-kotor, tulang, isi perut semua tu. Dah belah dah. Cik Nom guna lebih kurang 30 gram atau anggaran 1 cawan lah. Bilas bersih dan toskan sampai kering. Tips yang penting kali ni, kita kena sangai dulu ikan bilis tu. Biasa goreng kan ataupun masuk mentah-mentah macam tu je. Sangai ni kita guna kuali tanpa minyak. Sangai atas api yang kecil lebih kurang 2-3 minit sampai naik bau ataupun sampai ikan bilis tu dah kering. Tak perlu garing, cukup sampai hilang lembapan. Teknik ni bukan untuk buat ikan bilis tu jadi rangup, tapi untuk naikkan rasa umami ikan bilis dalam cucuk nanti. Kira macam ni, dah siap dah. Kat luar tu adalah tekstur rangup-rangup sikit, tapi dalam tu agak liat-liat sikit. Biarkan sejuk sekejap. Okey, jom buat adunan kering. Dalam satu mangkuk yang besar, masukkan 1 cawan ataupun 120 gram tepung beras. Nak guna cap apa tu tak kisah sangatlah. Tepung ni yang bagi cucuk tu dekat luarnya rangup nipis macam tu. Kemudian masukkan 40 gram ataupun suku cawan tepung ubi. Nak bagi tekstur ringan dan lembut. Bahan rahsia yang ketiga, penting ni untuk versi gluten free. Kita guna 2 sudu besar menimbun tepung kacang kuda. Cik Nom guna brand ni. Tepung ni yang bagi cucuk kita tahan rangup lama walaupun dah sejuk. Tak payah guna kapur makan. Kalau tak ada boleh ganti dengan tepung jagung. Tapi rasa tu kurang nati lah. Seeloknya pakailah tepung kacang kuda. Masukkan 1 sudu teh baking powder. Tambah serbuk kunyit sikit. Dan suku sudu teh garam. Last kali, 1 sudu teh serbuk lada sulah nak bagi rasa pedas-pedas sikit. Gaul rata semua bahan. Garam ni boleh adjust lah, nak banyak, nak sikit. Sebab ikan bilis nanti dah ada rasa masin kan. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan hiris tadi. Campurlah ikan bilis. Ikan bilis kalau besar sangat boleh patahkan sikit. Dah campur semua tepung, kita perasakan adunan bawang merah, cili merah, daun bawang. Gaul semua tu dengan tepung sampai bersalut elok. Langkah seterusnya, kita bancuh adunan. Cik Nom guna air sejuk daripada peti ais. Ni pun tips untuk nak bagi rangup. Anggaran 180 ke 200 ml. Triknya tuang sikit-sikit sambil kacau perlahan. Jangan tuang terus semua ya. Adunan ni kena pekat sikit dan bila kita angkat dengan sudu, jatuh perlahan. Kalau pekat sangat, tambahlah air.
Kalau cair sangat tu, boleh adjust dengan tepung beras. Dah siap bancuh, Cik Long tutup. Kita rehatkan adunan ni lebih kurang 10 minit. Rehatkan ni penting nak bagi bahan tu mesra dan nak bagi adunan tu naik sikit. Sambil-sambil tu kita boleh panaskan minyak yang banyak dalam kuali. Kalau tak ada termometer, boleh je cek dengan hujung senduk kayu ataupun chopstick macam ni. Kalau keluar buih-buih halus tu, maksudnya minyak dah panas, dah ready lah. Kaut satu sudu besar adunan dan jatuhkan perlahan-lahan dalam minyak. Adunan ni yang kita kaut ni jangan masuk banyak-banyak sangat sekaligus. Nanti suhu minyak turun dan akan buatkan cucur tu serap lebih minyak. Bentuk Cik Nom suka bentuk yang tak berapa sekata ada bucu-bucu tajam. Tu yang rangup tu. Bila cucur dah terapung dan nampak garing, boleh angkat dan toskan atas rak ataupun tisu dapur. Kalau atas rak tu rangup tahan lama sebab wak panas, cepat keluar. Dengar tak bunyi dia? Rangup betul. Korang boleh try goreng dulu dan next batch tu bolehlah adjust, cairkan sikit adunan, tengok tekstur macam mana yang korang suka hasilnya nanti. Setiap batch gorengan ni, kita goreng dalam 3 ke 4 minit. Kacau-kacau dan balikkan supaya masak sekata dan dapat warna golden brown yang cantik. Balik-balikkan ni juga akan bantu cucur kita tu jadi garing dekat luar. Okey, siaplah cucur bilis rangup tanpa gluten. Luarnya lapisan nipis yang rangup. Bila pegang rasa ringan, dalamnya lembut, penuh dengan rasa ikan bilis. Bau nati daripada kacang kuda tu, harum daripada gorengan bawang dan juga daun bawang. Gabungan 3 jenis tepung dengan bahan fresh yang hiris halus dan juga teknik sangai ikan bilis tu memang buatkan hasil cucur ni padu lain macam. Sesuai sangat untuk minum petang, nak buat bekal, nak buat jual pun boleh. Cik Nom cicah dengan sos cili Thai ataupun sama kicap pun boleh. Memang layan. Jangan lupa cuba ya. Kalau jadi, taglah Cik Nom. Kita jumpa lagi di next video. Bye.